Sekejap lagi ada sharing daripada adik saya. Bekerja di Tawau, kerja dalam ladang tu. Dia percaya kepada apa yang saya cakap tentang masa depan. Dia follow. Nanti tuan-puan dengar dia. Dulu dia selalu pergi Sempurna, pergi tengok orang diver. Apa ni? Dive, eat and sleep. Adalah istilah diver, orang menyelam tu. And repeat. Nak repeat macam mana kerja? Duit tak banyak. Sekali menyelam bayar 100. Berapa larat kita nak bayar? Kos menyelam mahal tu kan. Saya pun nak pergi menyelam di Mabul dengan Sepadan. Dia percaya kepada apa yang saya cakap tentang masa depan. Dia follow saya. Ni kita datang nak menyelam ni. Besok lusa kita pergi menyelam. Mahal kos menyelam. Tapi tuan-puan tengoklah kehidupan dia. Kalau tuan-puan tengok kehidupan adik saya sama. Pakai kereta kecil je duduk ni. Pakai apa ni? Produa helak. Produa helak. Produa helak. Kancil tu. Tapi bawa masuk naik bukit, turun bukit kat Sabah ni. Pergi trading, pergi belajar, dapat ilmu. Maksudnya dia hidup biasa-biasa tuan-puan. Sampai akhir dia kaya. Sabarlah tuan-puan. Kita semua akan lalui kesusahan. Persoalan ni kita nak susah dulu ke susah kemudian? Pilih. Dua-dua pun susah. Kalau tak nak bersusah-susah dahulu, bersusah-susah kemudian. Okay. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Banyak lagi orang sebab tu MC sebut Avengers. Sebab depan-depan ni semua Avengers ni tuan. Kalau cerita kisah-kisah kejayaan dia, Puan Fiza, bangun Puan Fiza. Bangun. Ini dulu jumpa saya masalah hutang tuan. Tengok. Hari ni tak kerja pun ada duit, passive income 5 angka setiap bulan. Dulu jumpa saya 7 tahun yang lalu datang, Cik Zul saya ada masalah ni, kewangan ni. Saya kata pergi belajar. Nak beli emas tak ada duit, dapat bonus. Kerja dapat bonus. Bonus tu semua beli emas. Nak jadi dealer. Lepas beli emas nak pergi training, tak ada duit. Tak ada duit. Duit tak ada. Saya cakap, Puan Fiza jual emas, pergi training. Baru je beli emas, jual terus untuk pergi training. Sebab apa? Tak ada ilmu mana boleh grow. Macam mana tuan-puan saya dah capai kejayaan? Saya nak tolong tuan-puan. Saya tak boleh buat tuan-puan. Saya boleh bagi ilmu, tunjukkan jalan. Yang kena berjalan ialah tuan-puan.